Kau tak famous, kami famous. Kata-kata ini bukan skrip drama, tapi satu penghinaan yang menghancurkan jiwa seorang kanak-kanak. Bayangkan, di depan kamera mereka nampak seperti sahabat baik, tapi di belakang tabir, ia adalah zon perang mental. Selama bertahun-tahun, Puteri Balqis simpan rahsia ini dalam diam. Tentang beg yang dihina buruk, tentang makeup lokal yang diketawakan dan tentang kasta yang dicipta oleh rakan artis sendiri. Hari ini, topeng anak emas industri mula retak. Bila saksi mula bercakap, bila nama-nama besar mula dipetik dan bila air mata tidak lagi mampu menutup kebenaran yang pahit. Inilah kisah bila trauma masa kecil meledak menjadi dendam yang menuntut keadilan. Puteri Balqis atau Akish bukan sekadar pelakon biasa. Pada usia baru 7 tahun, dia sudah memahat sejarah sebagai pelakon wanita terbaik di Asian Television Awards 2014. Bakatnya diakui dunia, tetapi di tanah air sendiri, dia mendakwa dilayan seperti orang asing di set penggambaran. Akish menceritakan realiti pahit yang jarang orang tahu. Dia mendakwa ditolak ketika ingin bergambar dengan peminat hanya kerana dia dianggap tidak popular. Lebih menyedihkan, dia mendakwa dimalukan kerana status ekonominya. Beg yang dianggap buruk menjadi bahan ketawa. Pakaian dan alat solek jenama tempatan disindir tajam. Baginya, itu bukan sekadar kenakalan budak-budak, tetapi satu bentuk penghinaan terhadap maruah dia dan ibunya. Akish mengakui trauma itu membuatkan dia memilih untuk berdiam diri sehinggalah saat ini. Chop. Sebelum kita sambung kisah yang lagi pedas, kalau korang suka analisis deep macam ni, jangan lupa like, share and subscribe Oi Jom, sumber gosip paling bersih tapi pedas dekat Malaysia. Okey geng, kita sambung. Netizen mula panas apabila pendedahan ini menghala kepada dua nama ikonik, Mia Sara Nasuha dan Raikal Iskandar. Dua bintang yang kita kenal menerusi siri popular Strawberry dan Karipap. Keceriaan mereka di kaca TV kini dipersoalkan. Adakah benar mereka kuat sejak kecil? Spekulasi ini semakin berasas apabila seorang individu yang pernah bekerja di set pengiklanan tampil memberi testimoni. Saksi itu mendakwa melihat sendiri situasi di mana MS dan Raikal mempersenda penampilan Akish ketika mereka bekerja di bawah satu jenama. Akish didakwa hanya mampu bersabar dan melepak bersama ibunya di sudut set. Apabila isu ini kembali tular, Mia Sara tampil berdepan media dengan linangan air mata. Namun bagi Akish, air mata itu hanya sekadar cubaan meraih simpati untuk menutup sisi gelap yang sudah lama tersimpan. Apa yang dilalui oleh Akish sebenarnya membuka satu perdebatan besar tentang bagaimana industri hiburan kita meletakkan nilai pada populariti melebihi bakat. Di set penggambaran, sering wujud grouping atau kasta. Artis yang mempunyai jutaan followers atau banyak kontrak duta produk kadangkala mendapat layanan istimewa, manakala yang lain dianggap sekadar pelakon tambahan. Fakta industri menunjukkan bahawa persaingan di kalangan pelakon cilik sangat sengit. Namun bila persaingan bertukar menjadi buli, ia meninggalkan parut emosi yang tidak akan hilang walau berpuluh tahun. Akish adalah bukti hidup bahawa kejayaan di atas pentas tidak bermakna hidupnya indah di belakang tabir. Kisah ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan sesiapa, tetapi ia adalah satu pengajaran buat kita semua. Populariti itu pinjaman, tapi akhlak itu kekal selamanya. Akish sudah cukup berani untuk bersuara, bukan untuk menagih simpati, tapi untuk menutup satu bab gelap dalam hidupnya. Kepada mereka yang dipetik namanya, mungkin ini waktu untuk bermuhasabah kerana di penghujung hari, orang tidak akan ingat berapa banyak anugerah yang kita menang, tetapi orang akan ingat bagaimana kita melayan mereka. Jangan biarkan ego famous kita menghancurkan impian orang lain. Akish sudah belajar, netizen sudah menilai dan kita semua seharusnya ambil iktibar.